Owner ni pandai tukar nama je ke? Nak beli phone Android, iPhone, tablet ataupun aksesori, beli terus di factorymobile.my. Mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, balik kembali lagi. Hari ni aku dapat satu model baru daripada Honor dalam kategori bajet. Honor X6E. Aku tak tahu kenapa Honor sekarang macam tukar nama sikit, upgrade dia punya bateri sikit, lepas tu letak harga. Sebab phone ni lebih kurang sama macam model yang lepas dikeluarkan. Jadi macam mana rupa pada Honor X6E ni? Jom teman aku unboxing. So guys, ini dia Honor X6E, smartphone bajet terbaru dalam lineup Honor yang aku baru je dapat. So harga dia dekat sini RM699, bawah RM700 lah. Dan spek yang aku dapat ialah 128GB ialah 4GB RAM. So warna Sunrise Gold. Ya, kotak dia macam ni, tapi bagus. Dan benda yang di-highlightkan pada phone ni, kalau tengok kotak ni, ialah dia punya bateri lah. Kapasiti dia 7500 mAh. So boleh guna dalam 2 ke 3 hari kalau kau guna just basic. Jom kita unbox. So just okay, first phone dia. Kenapa dia letak kat macam ni? Sepatutnya macam ni kan? Ke macam ni? Okay, phone. Okay, apa lagi kau akan dapat dalam ni? Oh, okay, still akan dapat adapter dan akan dapat kabel. So ini kabel Type A to Type C. Okay, yang ni macam fast charging lah sebab dia ada color warna orange dekat sini. So dia punya ketebalan quite good. Ketebalan kabel dia nice. Lepas tu korang juga akan dapat adapter tripping. Aku suka tripping ni sebab mudah nak gunakan. So ini support maksimum ialah 15 watt ya, tripping. Apa lagi korang akan dapat dalam ni ialah ada si injector dekat sini. Dan kalau kita buka, akan dapat dia punya warranty, guideline, dan akan dapat dia punya casing. So ini casing jenis transparent, jenis material silikon macam ni. Okay, nice. So itu dia korang akan dapat dalam box. Kita kemas sekejap, kita tengok phone pula. Okay, ini phone dia, Honor X6E. Oh, nice. Okay, kalau tengok kat belakang dia jenis clean macam ni, kosong, tak ada apa corak-corak. Dia punya finishing jenis matte. Okay, ada tulisan Honor dekat sini. Dia punya size agak besar sikit dengan tengah tangan aku, besar sikit. So dia punya frame dekat tepi ini jenis plastik lah. So kat ni Type C, dan dekat tepi ni dia punya slot SIM card. Ini slot SIM card dia. So kat atas ada speaker dan ada audio jack dekat sini. Okay, so yes, ada satu speaker je. Dan dia punya setup kamera, korang akan dapat 2 setup kamera. Oh, tapi aku suka dia punya efek dekat ni. Kalau kena patulan cahaya, nampak tak? Okay, AI kamera. Dia punya setup kamera memang basic lah. So ini size dia punya screen. Kalau tengok, dia terkeluar sikit.
Saiz skrin dia. Tapi kalau korang pasang dia punya casing yang dia bagi, nampak secure. So memang kena pakai casing lah. So macam tu je. Jom kita on. So guys, aku dah on phone ni. Kita tengok sikit. Kalau tengok paparan skrin dia memang lawa. Cuma itulah, beza dia ni memang tebal sikit. So kalau tengok kat bawah dia punya size ratio screen to body tu, kat atas dan kat bawah memang tak sama. Dan kat tepi dia macam ni. Tapi quality screen dia quite good lah. Yang aku suka kat screen Honor ni, walaupun harga dia 699, dia bagi protection dekat screen ni lah. Ada eye comfort. Kalau kita tengok setting dan kita pergi dekat about phone, tengok dia dikuasakan oleh Magic OS 10 yang berasaskan Android 15 dan digunakan MediaTek Helio G81 Ultra. Sama macam Honor X7e yang harga dia tak silap aku 8 ke 700, 8 ke 900, tapi dia pakai chipset sama. So yang ni jauh lebih murah lah. Cuma dia kat sini just 4GB RAM sahajalah. 4GB RAM, 4GB RAM. So tapi yang power dia, bateri dia 7500 mAh. 7000. Dan kita tengok ni display, dan kita tengok ni refresh rate boleh dapat 120Hz. Oh, 120Hz untuk screen ni. So memang smooth. Lepas tu dia punya peak brightness dia, dan ini yang paling low. Okay, ni yang tengah-tengah lah untuk peak brightness dia. Dan kamera, okay, kamera ada optical zoom 2 kali dan digital zoom 10 kali. Boleh shoot dalam 30fps 1080 sajalah. Untuk ni dia ada dual lens letak kamera ni. Jadi ya, itu first impress aku untuk aku unbox Honor X6e. Apa pendapat korang untuk phone yang harga 699 ni? Kalau korang berminat, aku dah sediakan beg kuning, boleh je beli dekat situ. Kita jumpa next video untuk kita buat compare, fully review pasal phone ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.